Okey, jom kita bongkar 18 trik DaVinci Resolve yang memang akan ubah cara anda buat kerja suntingan. Semua ni datang terus daripada seorang editor pro, jadi bersedia ya sebab workflow anda akan jadi jauh lebih laju dan lancar lepas ni. Kok ni memang kena sangat kan? Ia macam satu peringatan yang tak kisahlah sehebat mana pun kita dalam dunia editing ni akan sentiasa ada benda baru untuk dipelajari. Dan tips yang kita akan tengok ni semuanya lahir dari pengalaman bertahun-tahun. Jadi jom kita manfaatkan betul-betul. Jadi, anda dah sedia ke nak lajukan workflow? Sebab semua teknik ni bukan teori semata-mata tau. Anda boleh terus guna dalam projek anda sekarang juga. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas sekali, tapi paling penting, timeline kita. Kat sinilah kita boleh jimat banyak masa kalau kita tahu cara yang betul. Saya pasti ramai antara kita yang suka guna blade tool, kan? Potong sini, potong sana. Tapi, macam mana kalau saya cakap ada cara yang berkali-kali ganda lebih pantas? Nah, kenalkan Trim to Playhead. Percayalah, shortcut ni memang game changer. Cuba bayangkan betapa lajunya kerja anda dengan sistem dua butang ni. Letak je playhead, iaitu penanda kat mana video tengah main tu, lepas tu tekan Q untuk buang bahagian depan atau W untuk buang bahagian belakang. Play, stop, potong, sambung. Senang gila. Ni situasi biasa ni. Dah susun klip cantik-cantik, tiba-tiba rasa nak alih satu klip ke depan atau ke belakang. Mesti risau rosak semua susunan lain, kan? Jangan risau, swap klip adalah penyelamatnya. Dengan shortcut ni, DaVinci Resolve akan tolak klip-klip lain secara automatik untuk bagi ruang. Jadi, tak payah dah pening kepala nak shift semua klip lain satu-satu. Proses ni jadi sangat kemas dan mudah. Memang best. Okey, timeline dah power. Sekarang, kita nak jadi lebih bijak uruskan projek kita pula. Bahagian ni akan tunjuk cara kita susun atur aset dan projek supaya kerja kita untuk jangka masa panjang jadi lebih efisien. Cuba bayangkan Powbins ni macam library peribadi kita yang ajaib. Ia satu tempat khas untuk kita simpan semua aset yang kita selalu guna. Macam logo ke, sound effect ke, dan ia akan ada dalam semua projek kita tanpa perlu import lagi. Inilah kehebatan dia yang sebenar. Ia akan jimatkan banyak gila masa korang. Bayangkan, logo syarikat, intro muzik atau sound effect whoosh kegemaran anda tu, semua dah sedia ada. Satu klik je, terus boleh guna. Tak kira lah projek apa yang anda tengah buat. Okey, yang ini pula Dynamic Project Switching. Feature ni memang best. Ia benarkan anda buka beberapa projek serentak dan lompat dari satu projek ke projek lain dalam sekelip mata. Katalah anda tengah edit episod 2, tapi nak tiru color grading dari episod 1. Dengan feature ni, copy paste je, settle dalam beberapa saat. Alright, kita dah masuk part paling best. Part kreatif. Di sinilah teras DaVinci Resolve kan? Jom kita tengok alat-alat power untuk color grading dan letak efek dengan cara yang paling efisien. Okey, bayangkan situasi ni. Anda ada 10 klip yang dirakam dalam keadaan yang sama dan anda nak buat pembetulan warna yang sama pada semua klip tu. Nak buat satu-satu? Leceh. Inilah gunanya Shade Notes. Nampak tak beza dia? Apa-apa je yang anda ubah pada Shade Note, ia akan terus berubah pada semua klip yang guna note tu. Macam magic kan? Benda ni sangat-sangat berguna kalau nak kurangkan noise video atau nak letak light yang sama pada banyak klip serentak. Senang cerita, Power Grades ni macam Power Beans tapi khas untuk color grading anda. Ia membolehkan anda simpan dan bina satu koleksi look peribadi anda sendiri lengkap dengan semua note dan efek yang kompleks. Dan faedah paling besar dia, anda tak payahlah nak buat balik color grade yang rumit tu dari zero setiap kali. Ini bukan setakat jimat masa, tapi ia juga bantu pastikan setiap video anda ada look yang konsisten dan profesional. Brand identity visual anda pun jadi lebih kuat. Okey, visual dah lawa, warna dah cantik, tapi kalau audio tak best, hancur semua kan? Dalam bahagian terakhir ni, kita akan sentuh sikit pasal adunan audio profesional dan cara nak export projek dengan betul. Fairlight Buses ni senang cerita, macam satu remote control untuk semua track audio yang sama. Daripada nak adjust volume setiap track dialog satu persatu, anda boleh kumpulkan semua dalam satu bus dan kawal semuanya sekaligus. Sangat-sangat efisien. Korang perasan tak bila tengok YouTube kadang-kadang ada video yang suaranya perlahan gila, ada yang kuat gila sampai nak pecah speaker? Ini sebab platform macam YouTube ada satu tahap sasaran audio yang standard. Proses ni kita panggil loudness normalization.
So, ingat nombor keramat ni baik-baik. Negatif 14 lafz. Inilah sasaran kenyaringan untuk YouTube. Bila anda set audio anda ke tahap ni, anda pastikan video anda takkan jadi terlalu perlahan dan yang paling penting, YouTube takkan mampatkan audio anda secara automatik sampai hilang dinamiknya. Anda yang kawal, bukan YouTube. Dan tips terakhir untuk betul-betul jimat masa, cipta preset ekspor anda sendiri dekat page Deliver. Buat satu untuk YouTube, satu untuk Instagram Reel, satu untuk apa-apa je lah. Lepas ni, nak ekspor, klik sekali je. Tak payah pening-pening fikir pasal setting lagi. Banyak gila kita dah cover. Sekarang, soalan saya untuk anda. Antara semua trik ni, yang mana satu anda rasa akan bagi impak paling besar pada workflow anda? Cuba pilih satu atau dua dan janji pada diri sendiri untuk gunakannya dalam projek anda yang akan datang. Percayalah, anda mesti terkejut tengok perbezaannya. Selamat menyunting!